ini di TTI Mini Zoo. Pada 5 November tahun 2025, selamai 73 orang murid yang terdiri daripada murid-murid prasekolah dan sebahagiannya terdiri daripada pengawas sekolah dan pengawas pusat sumber terlibat dalam lawatan sehari ke TTA Mini Zoo, Kuala Terengganu. Jom kita dengarkan apa kata pengunjung di sini. Sekarang saya berada bersama dengan Dina, salah seorang daripada peserta lawatan. Hai Dina. Hai Aisyah. Seronok tak di sini? Seronok sangat. Banyak haiwan yang dapat kita lihat seperti keldai, alpaka dan camel. Oh, terima kasih. Sama-sama. Sekarang saya bersama dengan seorang pelajar prasekolah. Hai adik. Hai kakak. Seronok tak di sini? Seronok. Banyak tak haiwan? Banyak. Apa haiwan yang adik kenal? Kapibara, burung, rusa, kambing, kuda. Terima kasih. Yang berada di sini, kan Aisyah? Ya, betul Kak Amira. Saya berpeluang untuk memegang unta dan kambing. Sekian saja daripada kami di TTI Mini Zoo. Saya Aisyah dan saya Amira. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye.